Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bahagian 2 kertas SPM 2016, kertas 2, soalan 3. Paku besi yang terdedah kepada udara dan air menghasilkan karat. Ferrum 3, saya tertinggal ni. Ferrum 3 oksida terhidrat. Fe2O3.H2O. So kalau yang you di tingkatan 5, you dah tahu dah pasal benda ni kan? Pasal karat ni. Persamaan kimia untuk tindak balas itu adalah seperti berikut. Okey, so point nombor 1, seimbangkan persamaan kimia untuk tindak balas itu dengan menentukan nilai X, Y, Z. Okey, kalau macam saya jenis yang tak nampak dah kalau you dah letak X, Y, Z kat situ. So, kalau saya, I will advise you untuk rewrite this persamaan kimia without the X, Y, Z. Fe tambah O2 tambah H2O hasilkan apa? Fe2O3 dot H2O. Okay, tapi ada nilai apa tu kat situ? Ada nilai 2 ni. Kena ingat lah ada 2 ni. Kena tulis balik. Okay. So now you nak settlekan depan ni. Berapa nak letak? Betul tak? Okay. So apa nak settle dulu? Kalau saya, I will start with the ferrum first. Nampak tak ferrum kat sini? 2 ni kali dengan 2 ni. Ada berapa ferrum? Ada 4. So I will put 4 kat sini. Basically, bila you nak seimbangkan persamaan kimia, bilangan unsur, that particular unsur, sebelum dan selepas arrow mesti sama bilangannya. So, if ferrum kat sini ada 4, kat sini pun kena ada 4. So, in order nak jadikan yang ini 4, kita letak je 4 di depan unsur tu. You tak boleh letak celah-celah. Okay. So, nanti dah tak nampak pula. Okay, so saya letak 4 ni semula kat sini. Okay. Then macam mana? Kalau saya, I will do the hydrogen dulu. Nampak tak? Hydrogen ada 2 kat sini. Tapi bila dia letak 2 dekat depan ni, 2 ni maksudnya it is for everyone belakang dia. So kalau dah ada 2 hydrogen kat sini, another 2 kat sini, so it will be 4 hydrogen. Betul tak? 4 hidrogen pada hasil. Tapi kat sini dah ada 2. So how do you make this hydrogen jadi 4? You tak boleh letak 4. Sebab kalau you letak 4, 4 kali 2 will be 8 already. You hanya nak ada 4 sahaja in total. So this 4 sebenarnya is bahagi 2 kat sini. So you letaklah 2 kat sini. Faham ke? Saya harap saya tak pening dengan you. Okay. Then comes the oxygen. Okay, oxygen ni nak buat macam mana? Oxygen ni ada 3 kat sini. Plus ada 1 kat sini. Jangan lupa dia ada seketul kat sini. So ada 4 oxygen kat sini. Kena darab dengan 2. Because remember saya sebut everything behind tu ada dia sekali kan. So totalnya ada 8 oxygen selepas arrow. Kalau ada 8 oxygen selepas arrow, adakah kita letak 4 kat sini? Berhati-hati sebab dah ada 2 oksigen kat sini. So it is actually 8 tolak 2 berbaki 6. 6 ni kena bahagi dengan 2 ni. So kita letak 3 kat sini sebenarnya. Dapat tak? Again, sini ada 8 dah. Kita dah total up oksigen pada hasil tindak balas ni ada 8. Tapi you must remember that oksigen ini ada pada 2 bahagian dekat bahan tindak balas. Satu kat sini, satu lagi kat air ni. So, bila you dah dapat 8 ni, you kena tolak yang air ni. Tolak 2. So, dapat 6. 6 tu kena bahagi dengan 2, dapat 3 kat sini. So, this is X, this is Y, this is Z. So, 4, 3, 2. Okay? Okay. Then, dia kata, nyatakan bilangan mol ferrum yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol ferrum 3 oksida terhidrat. Okay, the thing is, dalam persamaan kimia yang asal ni, berapa mol ferrum 3 oksida terhidrat? Yang mana 1 ferrum 3 oksida terhidrat? So, ferrum 3 oksida terhidrat is this one. At this point, dia ni 2 mol kan? 2 mol ferrum 3 oksida terhidrat dihasilkan daripada berapa tadi you kira? 4 mol ferrum, betul tak?
Sekarang ni, instead of 2 mol, dia hanya nak hasilkan 1 mol sahaja ferrum 3 oksida terhidrat. So, berapa bilangan mol yang ni? It is actually a nisbah. Dapat ke tak? 4 nisbah 2. Kalau 1 nisbah X, X ni berapa nilai dia? X will be 2 mol lah. Ini maths sebenarnya. Okay, sebab tu untuk masuk kelas sains ni sebenarnya your basic maths must be very strong. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir yang bawah ni. Soalan ni senang sebenarnya, tapi ada je orang yang careless. Okay. Hitung jisim formula relatif bagi ferrum 3 oksida terhidrat. Okay. Kalau saya akan tulis semula. Ferrum 3 oksida terhidrat. Okay. The nombor 2 dekat depan ni, hanya berguna masa nisbah mol sahaja. Yang ni, masa ni tadi. Other than that, dia tak perlu digunakan. So, jangan pergi letak 2 dekat sini. Jangan darab, jangan buat apa-apa. Tinggalkan je 2 tu. Adios je 2 tu. Okay. So, macam mana nak kira ni? Ni. 2 darab 56. Okay, sebab jisim atom relatif bagi ferrum adalah 56. Tambah. Okay, nampak ni. 3 darab 16. Kenapa 16? Sebab jisim atom relatif oksigen is 16. Okay, dot dekat sini bukan macam maths. Dot dekat sini maksudnya tambah. Okay. Lepas tu 2 darab jisim atom relatif hidrogen 1. Tambah apa? Tambah je 16. Okay. So, tekanlah kalkulator. So, you akan dapat 178. Dan dia nak jisim formula relatif. Jisim formula relatif. Itu je jawapan dia. Tak ada unit. Jisim formula relatif. Bila you nampak perkataan relatif, relatif adalah satu perbandingan. So it's not like they went and timbang on a scale yang ada unit gram. Contoh, gram per mol ke? Tak ada. No such thing. So, you tinggal je jawapan macam ni. You dapatlah 1 markah tu. Kalaulah tiba-tiba you pun careless, contoh, you letak sini gram. Habis dah jawapan you. Ni dah jadi salah. Sebab supposedly jisim formula relatif tak ada unit. Atau tiba-tiba you letak gram per mol as the unit. Tak boleh. Bila yang nak letak unit gram per mol? Bila soalan minta jisim molar. So I will write here. Jisim atom relatif atau jisim molekul relatif atau jisim formula relatif. Mereka 3 adik-beradik ni tak ada unit. So, it's just a nilai. Nilai gerbuk. Dah habis cerita. Jisim molar. Yang ini, unit dia gram per mol. Okay. Jisim. Yang ini baru unit gram. So, you kena tahu soalan tu minta yang mana satu. So, dalam kes soalan ini, dia minta yang first one. So, first one, tak adalah unit. Itu je jawapan dia. 178. Alright, sorry ya, saya membebel-bebel pula dalam soalan ni. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.